Mikel Arteta buat perkara pelik lagi di Arsenal. Kali ni dia jemput Royal Air Force pilot untuk ke training ground Arsenal dengan tujuan untuk improve communication between Arteta, staff dan juga player dia lah. So ni adalah reveal daripada Telegraph, daripada James Bird. Dia reveal yang Arteta pernah panggil Royal Air Force ni ke Arsenal untuk study cara mereka communicate antara pilot-pilot ni. So apa yang Arteta kata, dia sentiasa mencari jalan untuk improve communication dia dengan player-player Arsenal. Dia bagi contoh fighter pilot ni. Contohnya analogi ketika mereka tengah berperang atau apa, ayat yang sampai 20 patah perkataan mestilah kena disimplify menjadi satu ataupun dua. Kalau hang terlambat nanti orang tembak terus matilah. Itu analogi untuk fighter pilot tu, di mana dia panggil fighter pilot ni ke Arsenal untuk tengok training session Arsenal dalam 3 ke 4 training session, dan lepas tu bagi feedback kepada Arteta, okey tak kami punya communication. Dia nak simplify communication method dia kepada player dia. Contohnya, kalau Arteta shout satu ataupun dua patah perkataan, player-player Arsenal ni dah pun faham. So all in all, Arteta sentiasa lah cuba untuk mencari method-method nak bagi fresh ideas kepada player dia supaya player-player Arsenal ni tak bosan.